Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, telah keluar naskah percuma e-buku Keadilan untuk Tanah Melayu Tanah Bonda Pertiwi. Jadi ini adalah sesi penerangan yang kedua di dalam kandungan naskah yang pertama dan beberapa siri naskah yang lain yang bakal keluar. Sila PM nombor di profil ataupun penerangan di YT untuk mendapatkan naskah percuma tersebut. Maka saya membacakan prakata ataupun preamble, pembuka kata. Jadi di dalam naskah ini saya letakkan kata-kata daripada mantan Perdana Menteri yang paling lama memerintah Tanah Melayu. Dunia iktiraf semenanjung Tanah Melayu sebagai milik orang Melayu. Jadi kita kena faham kata kunci dan apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dunia mengiktiraf semenanjung Tanah Melayu sebagai milik orang Melayu. Jadi di sebalik tirai pengiktirafan dunia kepada Tanah Melayu ini sebagai milik orang Melayu, maka saya zahirkan naskah ini kerana telah berlaku kezaliman kepada kedua orang tua kita, kedua orang tua saya dan datuk nenek saya, dan saya sendiri selaku ayah kepada anak-anak saya yang akan meneruskan kehidupan di muka bumi dan bagi keluarga Melayu itu sendiri. Lantas di dalam naskah ini saya bagi beberapa passage. Kezaliman, keadilan, perwakilan dan pembelaan serta hak bagi bangsa Melayu dalam kurungan Tanah Melayu dan Malaya. Masa hadapan anak-anak bangsa. Crime, justice, representation and in defense for the Malays. Tanah Melayu dan Malaya. Dan yang paling penting adalah in defense of the Malay right of passage. Isu the Malay right of passage ini telah saya keluarkan pasal pertama atau fasa pertama di dalam naskah buku Melayu, Minda Melayu, Minda Cahaya dan Minda Tauhid Melayu. Ia juga diberikan secara percuma. Jadi tiadalah aku, anak Melayu ini diminta dilahirkan sebagai Melayu di Tanah Melayu ini. Hadirku adalah melalui kedua orang tuaku dan keturunan keduanya. Tiadalah aku tahu kenapa aku adalah keturunannya Adam dan Hawa di sebuah tempat yang manusia gelar sebagai bumi ini. Di dalam kehidupan saya seadanya ini yang normal dan telah dididik dengan pendidikan berteraskan pola dan acuan penjajah dan hybrid kebangsaan di sebuah negara yang dikatakan merdeka, iaitu Malaysia. Ayahku, ibuku dan keturunan keduanya adalah dilahirkan dan dizahirkan ketika negara ini belum lagi dinamakan Malaysia dan belum lagi merdeka. Ketika tanah air ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu atau Tanah Melayu, yang juga dikenali sebagai Melaya di peringkat antarabangsa. Sebelum sejarah acuan dan kata nama Mat Salih dan persetujuan dengan sekutunya dan dunia ini aku kenali dan aku ketahui, telah wujud berbagai nama dan kerajaan serta empayar Melayu di bumi bertuah yang aku ini dan kalian lahir dan anak-anak dan keturunan kita lahir dan meneruskan kehidupan mereka. Saya sendiri telah menghadap dan bertemu dan berbincang dan meminta pandangan serta keputusan dan kepertanggungjawaban pemimpin dan berbagai pemimpin Melayu termasuk yang tertua di negara ini. Dikatakan beliau adalah penasihat serta negarawan dan juga dunia meminta pendapat dan pandangan beliau. Maka usai saya bertanya, menulis surat, mengantar berpuluh dan ratusan email sejak 12 tahun. Maka saya terpaksa menzahirkan naskah ini. Jadi siapakah lebih mengenali negara ini selain pemimpin tertua dan terlama? Justru berhadapanlah saya dengan mantan Perdana Menteri yang paling lama di tanah air usai saya kembali ke tanah Bonda Pertiwi saya.
Sebelum kita menyambung bicara, maka saya mulakan semula dengan bingkisan pembuka tirai. Saya lahir pada tahun 1970 daripada kedua orang tua saya yang lahir sebelum tanah ini merdeka. Ketika ini saya hidup di negara yang ada berbagai masalah. Dan permasalahan terhadap bangsa saya, kaum saya dan nasib dan masa depan anak cucu saya. Berbagai soalan dan tidak ada keadilan kepada bangsa dan kaum saya. Ini yang saya lihat dan saya hadapi sendiri, peribadi. Jadi soalan bangsa Melayu tiada dijawab oleh semua pihak yang memegang amanah Melayu. Soalan keadilan dan kes-kes terhadap diri saya peribadi, terhadap kedua orang tua saya, kepada datuk nenek saya dan kepada keluarga dan bangsa Melayu ini gagal diuruskan, dijawab. Maka telah berlaku jurang kasta yang kaya lepas, yang miskin terzalim, tidak terjawab, dan rata-rata bangsaku Melayu ini terzalim di bumi, kononnya kita adalah pribumi. Nasib bangsa ini ditentukan oleh siapa? Oleh politik kah? Atau berbagai pihak? Sedangkan telah wujud adat istiadat serta kedudukannya Melayu sejak dahulu. Maka saat lagi saya akan bentangkan dan telah dibentangkan dalam naskah ini pandangan hak istimewa Melayu menerusi Profesor Kokai Kim dan Tun Mahathir itu sendiri. Jadi kenapa sejarah bangsa ini tertutup? Ditutup. Dan kenapa kita tidak boleh bersuara atas bangsa, atas hak dan nasib dan kisah ayah ibu dan datuk nenek kita? 3R kata kunci mantan Perdana Menteri, ketua yang mengenali politik dan percaturan tanah air ini. NGO Melayu yang saya temui telah hilang suara dan arah tuju dan tiada kesatuan. Orang asli, orang asal yang saya temui juga aku lihat tiada pembelaan. Saya berlaku adil. Saya minta pandangan dan bantuan dan pendapat daripada orang asli. Saya minta pandangan dan pendapat daripada orang-orang tua, orang Melayu kita sendiri yang berdarah raja dan juga kerabat raja. Dan juga daripada kalangan orang politik Melayu. 1001 masalah melanda bangsa kita, termasuk orang asal. Belum lagi tanah rezab tergadai, diceroboh dan tiada pembelaan dan dikomplotkan. Siapa sebenarnya musuh bangsa ini? Nasib bangsa ini bukan sebenarnya ditentukan oleh politik. Kita telah ada acuan, saya ulangi, bangsa ini ada acuan serta hak dan kedudukannya tersendiri. Maka saya menghantarlah puluhan ratusan mesej, surat kepada semua pihak terlibat. Sehingga kini jadi perkasam atau dibuang entah ke mana. Pihak paling berkuasa ke atas bangsaku ini kata, wakil mereka, jangan jadi anjing menyalak bukit, Fauzi. Bukit tidak akan hancur. Tapi saya manusia, saya bukan anjing. Saya berhak bersuara dan menyatakan sedang menuntut keadilan untuk ayah bonda saya, datuk nenek kepada anak saya, keturunan saya dan keluarga kita orang Melayu. Apakah saya, orang Melayu yang dikatakan ada hak istimewa ini, ada nilai? Atau adakah aku ini Melayu sampah di bumi leluhur aku? Siapa pengkhianat, musuh serta penjual dan yang memporak-perandakan bangsa aku? Kata-kata pembuka bicara ini ada suara aku, anak yang lahir daripada kedua orang tua sebelum mereka. Mereka pun tak faham apa tu erti kemerdekaan. Saya pun tak faham bila saya kaji. Terlalu banyak masalah. Maka saya mengkajilah. Berjalanlah saya, jumpalah ke sana ke sini. Apa penyudahnya? Melayu saya dikenali sebagai yatim piatu. Seadanya ini tiada nama, tiada kasta, tiada darjat. Tiada kaya raya, tiada nilai dan erti bagi mereka dan kebanyakan penonton yang menuntut. Musuh lagi ramai daripada kawan. Diherdik bukan sekali, dihina apatah lagi. Diugut, dicemuh dan dimaki menjadi senyuman aku di jalan perjuangan ini. Tetapi saya, hamba saya Melayu ini wujud di kala bumi ini jua wujud yang berkasta berdarjat bangsawan serta bergelar dan kita tidak bergelar. Jadi perjuangan ini bukan perjuangan saya peribadi. Jadi saya menulis ini demi secebis keadilan kepada diri saya.
Diri kalian orang-orang bangsa saya yang terzalim, terhina dan terbuang. Ayah bunda kita yang sudah tidak lagi dihormati. Dan warisan-warisan tanah Melayu yang tiada anak-anak bangsa pandang. Jadi bagi bersambung kemudian, sejarah Melayu tamadun ada istiadat serta definisi sebenarnya tanah ini belum terungkap dan diwatakan senyata-nyatanya. Kita bakal bersambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berminat PM, saya berikan naskah ini percuma.